Facebook dicipta daripada orang Yahudi, kita boleh guna tau. Dan kan banyak orang guna untuk perkara yang mengarut. Apa pendapat? Baik. Facebook ni dia sama saja dengan laman-laman web yang lain, sama je. Dia yang ada dua, kita boleh guna kebaikan dan keburukan. Adapun laman web yang memang buruk, laman web lucuh, tu haram awal kita. Nah, kalau Facebook tu kita tak boleh guna, dah Google, dah Yahoo, dah Windows siapa cipta? Kalau dia dah, kalau Windows tu kalau dia cipta, kita boleh guna. Tak ada komputer mak Islam. Dah mak Islam dia buat keluar benda tikam, tak ada benda pun, faham tak? Jadi kita boleh guna Google, walaupun Google tu orang kafir, tapi guna untuk search benda yang baik. Nampak? Facebook itu juga. Sebab tu sekarang maknanya revolusi di Mesir ni berjaya. Di antaranya Facebook. Nampak? Dan BlackBerry. Jangan main, padahal orang kafir belaka tu. Facebook pun orang kafir Yahudi. BlackBerry pun orang kafir kok. Faham? Bapa bila gini Hosni Mubarak dia arahkan supaya internet ditutup. Setelah maknanya banyak sangat penggunaan Facebook untuk menyeru bangkit, datang berkumpul sini. Sekarang sekian pukul 4 petang sini pula. Pukul 3.30 sini. Mereka guna Facebook. Nampak? Guna Facebook banyak. Jadi sini terbit 20,000, sini 30,000. Jadi akhirnya dah tengok Facebook ni main peranan sampai jota tu bit. Maka tutup Facebook, sekat internet. Bila sekat internet, BlackBerry dia tak ada pakai jaring apa semua. Dia pakai satelit suku. BlackBerry saja yang boleh guna oleh maknanya hak pokok revolusi Mesir ni untuk menyampaikan maklumat. Kumpul sini-sini pula. Tu kedua-dua ni hak orang kafir belaka. Jadi guna untuk benda, untuk jatuhkan kezaliman. Molek tak? Sebab itulah ulama jawab dia sama macam senjata. Faham? Sama macam pisau, macam pedang. Kita beli pisau, kita guna tahu nak awak koyok limau, awak koyok naka. Molek tak? Molek kita beli pisau ni buat tikar orang. Haram. Itu juga dengan Facebook. Pasal dia bukan laman web haram. Kalau haram awak ada laman web lucuh. Tu big gini tunggi langgang nerak netan nerak banyak macam ada. Tu tak ada guna manfaat dah. Ada pula kata tak apa, kita niat belajar. Hoi, ngaruk tu. Ada pula Nyagi kata boleh tengok gambar lucuh, filem lucuh, niat belajar. Belajar apa? Mu nikah mu reti ni, bapak pangang reti. Orang pangang ni beranak tak? Dari beranak pakai tengok gitu, heling beranak tu. Adalah, dia reti lah. Dari reti tu dia tengok wet lucuh orang asli. Dah mana beranak kau? Mana ada? Kakang berik, berendong mu. Nak? Allah jadikan insting. Bila sampai masa mu nikah reti lah. Nampak? Ada blok gini. Ada orang ustaz ada kata, tak apa niat belajar. Ustaz ni memang kaki lucuh, wet lucuh. Nampak? Mu tengok seorang mu boleh tahan kira. Dosa kecil je. Mu khabar kau orang boleh jahanam umat. Betul tak? Dia pula niat belajar. Belajar apa? Maka gitulah senapang. Senapang, kita beli senapang untuk mempertahankan umat Islam. Boleh. Waktu kalau kita lihat Facebook, dia ada laman web Rela Ceceng, Mujahidin Ceceng, Mujahidin Iraq. Nampak? Macam-macam mujahidin ada situ. Sama-sama dia Facebook. Hak bukan tak boleh masuk kat dia. Hak bukan friend tak boleh masuk kat dia. Takut orang tahu maklumat dia. Nampak? Di Iraq saja ada 12 pertubuhan mujahidin besar. Ada maknanya Ansarus Sunnah, ada Ansarullah, ada maknanya Mujahidin Iraq, Mujahidin Islam, macam-macam nama. Dia orang ni menggunakan dulu guna Twitter, guna Friendster, sekarang menggunakan Facebook kerana dia boleh susut maklumat-maklumat dia untuk link sama sendiri. Dan kita dapat pun maklumat terbaru ni, gambar-gambar mujahidin di pergunungan Ceceng juga melalui Facebook. Kita boleh masuk, berkenalan dengan dia, bertukar-tukar pendapat. Jadi guna untuk kebaikan, baik ya. Macam senapang tadi lah. Beli senapang, untuk buat tembok, tupar, molek. Wak tembok askar Jepun, molek. Wak jaga kapung, molek. Wak jaga bank, molek. Beri senapang pistol, beri ke polis. Wak jaga daripada jenayah, molek. Ni wak beri senapang, wak bunuh orang. Wak ugut orang, wak tembok rumah orang. Jadi hak tu tak molek. Jadi sebenarnya diharuskan oleh ulama. Dalilnya ulama-ulama seluruh dunia menggunakan
Nampak? Apa benda ni? Facebook tersebut.